Sarapan ni. Ada cucur pisang lagi. Oh, itu baked bean tu. Baked bean ni. Ini apa ni, kaya kan? Ini? Baked bean. Oh, baked bean tu. Udah panas kan? Udah. Microwave. Kita sarapan. Suhu ni betul-betul lah influencer. Ini gambar daripada tepi sempadan. Ini dah masuk lot orang lain. Sana lot orang lain tu ada pagar. Dia lot dia lain. Ini lot dia melebar macam ni. Sampai ke sana, sampai nampak pagar sana tu. Ada pagar tepi tu. Ni ada kolam. Bawah ni ada kolam. Kolam tak ada air. Bawah ni paya sikit. Ni ada rumah pam untuk pokok, menjurus pokok. Sampai ke ujung sana, tanah dia banyak situ. Di depan sana banyak pokok-pokok baru, tanam pisang. Ini pokok-pokok lama, pokok asal, kemudian disulam dengan pokok-pokok baru. Ini tadi buang tikus. Baru buang tikus. Ini pokok-pokok lama. Macam-macam. Betik pun ada. Kita ambil betik sana. Di depan tu ada dokong, rambutan, pulasan, manggis. Oh, ini betik boleh ambil dah ni. Kita ambil betik ni. Okey. Direct daripada kebun, daripada dusun. Ini pokok-pokok baru tanam. 7-8 tahun lagi insya-Allah. Ini manggis ni ada buah ni. Malas nak kutip. Sampai depan. Sampai pagar depan tu. Seberang pagar tu ada jalan. Ini bukan scam Direct dari dusun. Tu dia IOI. Hui lalat IOI. Ini kita nak kupas yang baru. Yang tu dah kupas sebelum ni, dah masuk fridge. Okey. Jangan tipu ini direct daripada dusun itu dia pokok dia, nampak tu. Tu dia pokok dia. Direct dari dusun. Ini bukan scam ni. Okey, hari ni sebelum menjelang tengah hari kita makan durian. Kacau. Ini buat tea yang tadi. Yang tadi dah siap kopi. Yang ni kita kopi. Dah tengok tu ya. Tu dia. Tengok tu. Menangis. Gua cakap menangis. Tengok tu. Tengok tu. Ini biji dia sekeping ni. Bukan seketul.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Abang ni kata dia. Kat adik abang ni. Tu dia boti yang tadi. Ini daripada buah ya, daripada buah. Baru kopik daripada buah. Tu dia. Ini biji sekeping ni ha. Isi je lebih ni. Tengok. Bila tekan dia punya tebalnya isi, bijinya sekeping je. Bukan bijinya seketul. Lipas ni tak masuk Okey. Tu dia saja je buat video ni. Kok-kok lah. Ada orang yang boleh terlebih air liur. Oh, aura banyak air liur. Jadi boleh keluar lebih sikit air liur dia. Okay, bye. Berbulu je. Bismillah. Yang tak nak ni? Makan dah. Tapi biji dia memang nipis. Tahu tak? Kalau yang macam tu memang gitu. Bukan makan. Tak biji. Isi tebal. Banyak daging kalau kini cakap. Dia sebut daging. Tu kalau yang kupai malam. Dalam rumah, luar tu. Apa? Ini mana pokok yang ni memang yang ujung tu, yang tepi yang sana bukan ni. Yang ni. Oh ni semalam. Ni malam tadi. Yang kat ni. Yang ni yang pagi tadi. Rasanya ni macam kampung ni. Tapi ni busuk sikit. Ni mungkin okey. Yang mungkin luar je. Saya tak tahu. Saya boleh tengok. Ini sama tu kan? Sama. Tapi ni frozen rasa lah. Rasa. Dia macam sejuk lah. Ayah. Habis ni dulu. Nak Okey, habis 3 biji. Okey, kita mau keluar makan. Mau cari makan. Ini pokok baru ni sebenarnya. Banyak juga pokok-pokok baru. Dia memang banyak jauh. Lepas tu mau ganti. Mana ada pokok tu? Oh. Itu semua ada lot tu kan atas bukit tu? Ada. Awal ni yang naik. Ada sekali je naik. Naik sampai atas? Kayat. Ada diorang buat meeting. Pergilah bawa air. Oh, dia ada jalan. Kata nak macam mana nyampai ke sana? Ada jalan. Lagi teruk daripada ni. Dah tak jaga. Ya. Dia semua Cina. Oh, dia selalu keluar masuk lah tu, Cina tu. Oh, yang tu. Memang. Assalamualaikum. Apa ada? Kambing. Kambing ada. Kambing. Oh, okey. Ini Daging. daging. Ini Ayam. ayam. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Yang tu.
Ayam. Ayam masak merah kan? Biryani. Ayam biryani. Makan. Saya mau ambil. Saya mau kambing. Oh, banyak lagi. Oh, dah nak habis dah. Masih banyak itu. Ada lagi dapur. Tak ada. Tinggal. Itu yang ni macam mana? Ya, ini mana boleh? Sama juga? Eh? Harga sama? Sama. Okey. Cantik lah. Sudah hujung-hujung ni. Sampel. Okey, biryani kambing. Biryani ayam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini belakang masjid yang solat maghrib isyak semalam. Okey. Ini Sungai Muar. Ini nak pergi ke Pekan Pancur lah tu depan tu. Ha, tu dia. Pekan Pancur. Oh, jalan tadi kira bypass daripada sini lah. Ni balik orang makan. Tebing Selera Pancur. Oh, dia cantik ke dia buat medan selera macam ni? Ni orang makan cendol. Cendol je tutup dia pun nak tutup tu. Oh, ni sungai. Tempat mancing. Ni Sungai Muar. Oh, tempat mancing. Kena bayar ni, kena bayar tu. Ada Oh, free. Tempat dan mancing. atas itu tak tahu berapa lah. Hmm. Yang luar tu ringgit dah tu. Motor owner dia bagi Tempat mancing. Ni makan sate ni. Ini semalam makan sate. Ni sate Pancur. Hentian Pancur. Ni tiap Pancur. Tu kopi sama-sama dia buka siang ni. Yang ni tak tahu. Cina Kau ke? belum Cina ni. Ni terus. Ni Sungai Muar ni ya? Dia warisan Haji Majuki. Yang ni yang kau makan mi udang. Mi Mana? pagi. Mas Juki ni. Oh, Tu lah. Boleh kalau nak so. mi udang. Dia bagi dah buka dah pukul 10. Cantik ke dia buat tempat-tempat macam ni? Di sini gerai. Oh, gerai. Gerai tu pindah yang depan masjid tu. Oh, dia durian. Durian Pancur. Ada tanduk pai masih ada satu tu itu apa kemarin tanduk keluar situ kan. Oh, keluar balik jalan. Jalan besar. Ni kedai banyak gerai-gerai Melayu ni. Entahlah ada orang Melayu makan tu. Oh, tak tahu lah. Orang Melayu? Okey, ini balik jalan Pancur Bukit Gambir ya Bukit Pagoh Gambir. lah sana. Pagoh. Ya Pagoh Bukit Gambir kan. Pergi Gambir ke sana? Yalah jalan Pagoh Bukit Gambir lah ni. Ya. Nama pekan ni Pancur. Tu Balai Polis Pancur. Balai Polis Pancur. Pancur ni kalau kita orang Perak, orang Nuri Getah tu dia taruh Pancur lah. nak masuk ke put. Oh, kenyang je Syah. Ya Allah. Memang kenyang sangat. Banyak nasi dia, portion dia banyak. Boleh makan berdua lah. Betul lah. Sebab Edo Hub. Di kawasan education bandar universiti. Edu Hub ni konsepnya yang komunal dia, komunal dia sharing. Komunal sharing dengan beberapa universiti. Komunal building, komunal facilities lah. Dia like macam sport facilities kan, dia share. Ini mula-mula ni apa? Dia di mana dalam-dalam. ni UIA ni. Ni UIA.
Yalah. Kuliah of Sustainable Tourism. Ya. Kuliah of Sustainable Tourism, maknanya fakulti tourism lah. Ini UIA. Kemudian sebelah dia ni UiTM tu. Ya, TM kedekat Sarawak lah. Dia banyak. Dulu ceritanya belakang dia nak buat postgraduate. Oh, okey. Tu tak tahu jadi tak jadi. Yang dia post apa ni, apa medical school. Oh, medical school. Medical Medical school school tu. under universiti yang ada lah di dalam ni. Belakang ni dia punya residential. Oh, ini residential. Residential pun mungkin sharing kot ya. Tak tahu, mungkin campur-campur lah. Campur-campur. Ya, agaknya lah, tak tahu. Yalah. Ni UTH pun ada train ni. Ini tak tahu ni ada train biar rakyat apa ke ni. Jadi dia punya landmark pula. Dia tulis tu. Jadi kita tengok depan. Maksudnya betul kot UTHM. Tengok depan nanti. Betul-betul masuk dia. Yalah. UTHM. Universiti Tun Hussein on Malaysia. UTHM. Residential. Oh, belah kanan residential. Oh, itu mana student lah semua tu. Sudah. Dan tak tahulah mungkin campur ke asing-asing ke kita tak tahu. Yalah. UTM, UTM, Politeknik. Oh, UTM ada ya? UTM ada ya? Ha. Tapi bukan engineering. Bukan engineering Bukan kan? apa, lab base. Maksudnya lah, bukan lab base. Ke dalam mana? Nak masuk? Kita cuba tak? Boleh. Tak mahu Pusing. masuk pun juga. Masuk sampai depan pintu kita pusing balik. Banyak lagi kosong ni. Modi Yasin punya idea ni. KPT ya? Ha. Politeknik ke Politeknik, Universiti Teknologi apa kali tu ni? Itu lah poli ya. Poli. Jauh pula ke dalam. Oh, jauh dalam tu. Yang ini kiri ni poli. Ini kan section projek khas. Hak pendidikan. Oh. Dalam ni lah ni. Ini ada Kementerian Pendidikan Tinggi yang kiri yang. Masuk kiri. Masuk kiri. Kemudian kita pusing balik depan gad tu. Keluar balik. Kementerian Pendidikan Tinggi, section projek khas hak pendidikan. Apa yang ada? Sekejap. Oh, dia ada 4. Politeknik, Universiti Teknologi, International Islamic, UTHM. Oh, sini main entrance dia. Oh. Ni main entrance dia. Okey, kita Kita pusing. tak masuk lah pusing ni. Pusing sini je. Ni main entrance dia. Oh, ini yang main entrance dia. Dia 4, ada 4 combine. Ni dia ada 4 dia. Stop jap. Yang itu lah kot. UAE tu. Ada UAE? Ada. UTM? Keluar daripada EduHub. Education Hub. Ni. Bandar Universiti tu tulis. Bandar Universiti Pagoh. Ni jalan dah keluar. Kalau ke kanan Bukit Pasir Muar, boleh masuk highway. Ke kiri Pagoh Batu Pahat. Pagoh Batu Pahat tu melalui Parit Sulong. Kan? Betul. Sebelum Parit Sulong tu yang tasik apa ni? Damai Dusun. Dusun Damai. Kalau terus ni kita pergi apa? Labis kot. Labis. Jadi nak pergi Parit Sulong ke kanan. Ini bukan semua orang tahu jalan-jalan ni. Memang Tak melalui. Kita dah lalui tu. Itulah lebihnya berjalan ni. Kita tahu curug lubang sana luar sini. Parit Sulong terus Batu Pahat. Dari jalan inilah kita masuknya ke Dusun Damai. Itu ada signboard kecil tu. Saya dah lalu dah sebelum ni ke sini tetapi tak perasan. Tu Dusun Damai. Tu tulis belah kanan tu. Ni masuk. Malam tadi kita datang first time malam tak nampak apa. Inilah jalan masuk. Luar ni elok lagi.
Ni jalan masuk ke Dusun Damai. Nak cari bantal. Ha, kekenyangan kena nasi berani kambing panco. Kena cari bantal. Hari jam sekarang pukul 4 1 minit. 40 minit lagi masuk. Oh, itulah yang nampak jauh depan tu. Itulah Dusun Damai. Banyak juga jarang tak ada kan? Banyak dia pokok-pokok lama tu dia tak ada sulam lah. Sepatutnya bila pokok lama tu dah mati, dah tua, dia kena ganti. Dah tak ada owner. Owner dia tak datang melayan lah tu. Itulah kawasan bukit, tapi tu orang yang ambil kat puncak lah, ambil lot puncak. Tapi kalau buat banglo atas tu cantik, cuma jalan ada ke? Tu dia jalan. Tak wani nak cuba naik atas. Tapi kalau nak pergi juga Kena naik apa, pick up lah. Apa tu, pergilah explore dengan motor tu. Oh, dengan motor. Motor seorang ada dua susah sikit. Yalah. Pak Mael round naik motor. Sampai naik atas. Sampai atas dulu waktu. Oh, itu yang nampak jalan tu, ada jalan naik. Ada. Motor mungkin senang sikit nak kawal. Kereta ni kita gayat sikit lah, kita tak biasa. Jalan tu mana tengah-tengah kiri kanan tu lot lah ya? Oh, jalan tengah kiri kanan lot. Ya lah macam mana bukit ini PKNJ bangunkan jadikan Dusun Damai ya? ya. Asyik. Okey, itulah Dusun Damai yang nampak tu daripada jauh tu. Tapi ownernya Type C. Owner slow lah. Dah kecil, dah tak cantik. Dah grade C punya buah. Grade A dah habis. Tak ada, dia macam tu je. Tapi bagusnya tak ada monyet kawasan ni. Sekarang tak ada monyet. Oh, dulu ada. Tu kan, itulah Cina masuk semua tak ada, babi tak ada. Dia buat apa? Dia buat macam mana? Dulu atas tu hutan. Oh. Tempat segala benda, babi hutan, monyet semua duduk. Sekarang ni dia orang atas tu dah Cina, dia develop tempat tu. Lari je lah benda tu. Memang tu tak ada dah. Ni jalan masuk. Ini dah mulalah part of. Ni ada tadi tu ni. Gate ni. Ini lot by lot lah ni. Every lot 2 acres. Plus mana rantai-rantai lah kan. Yalah. Adjust. Tapi dia bukannya satu lot. Yalah. Kalau macam ni dia ambil 2-3 lot, dia pagarkan sekali. Kos pagar ni pun tak berapa ribu. Kita. Yes. Dia pun betul-betul bisnes kita dulu ingat nak duduk saja. Ni umutan pada kita dulu ingat saja-saja nak kata orang jangan nak berdusun bila dah pencen kan. Depa memang daripada muda depa apart satu dan tu. Dia full time saya and then apa dah sebut ni. Dia maknanya sekarang ni kita ni orang biasa-biasa kan. Ni pekerja je kan. Yang join sini Cina-Cina orang kaya. Jadi kita duduk di kalangan orang kaya. Itulah ceritanya. Kalau jadilah kalau tak beli dulu kita tak tahu. Kita level itu je lah. Ini kita, ada air ke dalam tangki tu? mana ada. Biar je lah. Saja buka sebab air hujan tu.